Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen Hadi right now in the comment section below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih yang dah subscribe channel ni. Terima kasih kepada set kita. Terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Untuk malam ni kita masuk ke cerita yang dinanti-nantikan oleh anda semua, iaitu cerita Isa dan juga Yvonne. Kali ni cerita ini diberi nama Kesumat. Cerita ni nak disclaimer awal-awal. Mula-mula ni baca cerita ni agak confused. Sebabnya dia banyak scene lopak-lopak gitu. Lepas tu dia banyak juga POV yang bertukar-tukar. Tapi bila dah baca perhabis cerita ni, dan cerita ni agak panjang, 24 muka surat Bila baca ngelah-ngelah hujung tu okey, baru pehek. Jadi ni nak ayat kau si awak ni sebabnya takut si awak confuse macam ni. So awak kena fokus sikit, stay tune sampai cerita ni habis deh. Nini sampai ke cerita ni mengikut gapo idea penulis sendiri, iaitu Isa lah. Tanpa lengah-lengah lagi, marilah kita masuk ke cerita on count of 3, 2, 1. Cerita ni bermula pada satu pagi Ahad, iaitu pagi hujung minggu. Masa ni Isa dengan Yvonne memang tak kerja lah. Dia orang ni tengah bersarapan dekat dalam rumah. Dan juga anak dia orang iaitu Maira ni tengah duduk main dekat halaman rumah bersama dengan mak saudara dia. Dia panggil Ucu. Ucu ni adik kepada Yvonne iaitu Gracie. Duduk tengah Isa dan juga Yvonne tengah sarapan tu makan-makan, tiba-tiba dia orang nampak lah Maira ni hunggar masuk dalam rumah. Lepas tu Maira lah kau dia orang kata Kak Fia mari. Kak Fia ni nama sebenar dia adalah Safia. Kak Fia ni sebenarnya dia seorang guru sekolah, tapi telah diberhentikan disebabkan sakit. Sakit dia ni bukan sakit biasa dan bukan sakit hospital. Nanti saya awak tahu sakit gapo Kak Fia ni. Selepas pada Maira oyak dekat Isa dan juga Yvonne pasal Kak Fia mari, dia orang pun tengok dekat pintu tu. Kak Fia tu ada duduk congok dekat pintu tu. Masa tu Kak Fia ni pakai dengan baju cemalot macam kena tanah gitu, rambut tak hoyak lah, rebel-ros kusuk masai. Masa dia orang tengok Kak Fia dekat pintu tu, Kak Fia tu macam duduk cegak tengok je dia orang ni tengah makan dia. Lepas tu tiba-tiba Kak Fia macam buat isyarat tangan gitu, nak makan juga. So Yvonne dengan Isa pun panggil lah main makan sekali deh. Sudah makan gapo, Yvonne pun tanyalah Kak Fia ni mandi dah kau ke? Jadi Kak Fia ni oyak dok lagi. Senang cerita itu kecek pun you geleng-geleng kepala gitu je. Lepas tu Isa pun suruh lah Yvonne ni tolong Kak Fia pergi mandi ke apalah. Jadi Yvonne erek Kak Fia pergi bilik air, mandi. Sudah mandi tu Yvonne pun siap-siap ke Kak Fia. Pakai baju comel-comel, baju kurung masa tu, baju kurung warna merah. Lepas tu sisir rambut, pakai bedok-bedok sikit biar cantik bersih lah daripada Kak adik Ayu mari tak ada dengan rebel-ros busuk dengan cemalot ke apa tu. Sudah pakai comel-comel tu. Yvonne pun waktu ambil lah Kak Fia mula. Kak Fia ni dengan Kak adik lagi tu selepas pada sudah mandi ke apa semua, dia nampak okey je, comel je. Bukan kata nampak tok saru mana. Tapi disebabkan sakit bukan hospital tu, dia jadi pelekkan lah sikit.
Lepas tu Isa dengan Ivan ni pun teruskanlah aktiviti dia orang pada pagi hujung minggu tu lah. Santai-santai tu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isa pun gilah kat pintu. Dia buka-buka pintu, dia tengok. Oh, rupa-rupanya Sarah ni sepupu kepada Safia ni. Sarah, lepas tu ayah Kak Fia iaitu Pak Long Hadi dan juga mak Kak Fia iaitu Mak Munah mari dekat rumah Isa. Jadi Isa ni pun invite lah masuk lah kan. Isa tahu dah dia orang ni mari sebab Kak Fia duduk sini. Isa pun ajak lah dia orang duduk dekat meja makan lalu lah. Dah betul pagi lagi ke. So Ivan pun ide lah kuih hok mana ada tu. Masa tu Ivan buat kuih cakoy. Olah segelah air sore-sore. Lepas tu kuih cakoy ke apa. Termasuklah Kak Fia sekali. Makan puluk Kak Fia masa tu. Sudah dia orang makan-makan. Lepas tu buah sikit-sikit. Dia orang semua ni pun berlalulah pergi. Baliklah belakang. Selepas pada tetamu tu balik semua. Jadi Isa dengan anak bini dia ni pun buatlah aktiviti macam biasa dekat rumah lah. Gitu gini siapalah petai tu. Tiba-tiba petai tu Isa perasan ada orang mari pulak rumah dia. Dia tengok-tengok Kak Fia mari. Isa buka pintu tu, dia tengok Kak Fia duduk gali satu pasu guna tangan. Lepas pada duduk gali tu, Isa duduk perhati lah dia. Dia perhati tengok tu. Kabar-kabar ada satu uncang yang ditemui oleh Kak Fia. Lepas pada Kak Fia jumpa uncang tu, dia pun terus pergi kat Isa, dia olok kat Isa. Isa pun ambil letak dalam poket. Tak tengok lagi ke apa. Masa Isa letak dalam poket tu deh, Kak Fia poyak, bahaya. Lepas tu Isa pun suruh Kak Fia masuk masuk dalam rumah, suruh Kak Fia pergi basuh tangan sebab cemas loteng dah, penuh dengan tanah tangan. Masa Kak Fia masuk pergi basuh tangan tu, Ivan dengan Maira pun tubiklah daripada bilik. Lepas tu Ivan pun suruhlah Kak Fia duduk dekat meja makan lah. Nak jamu Kak Fia ni nak makan nasi petai masa tu. Kak Fia ni mari rumah Isa mesti duduk meja makan. Dia punya makan tu berselera molek lah. Tengah-tengah Kak Fia duduk tengah makan tu, Isa ni dia duduk dekat sofa dia. Tak cara dah ke Kak Fia tu. Lepas tu dia ambil lah uncang dalam poket dia waktu tubik dia tengok lah gapo isi dalam uncang tu deh. Dia buka-buka. Dalam uncang tu ada sebuah patung kecil sebesar jari kelingking dah. Bukan setakat patung biasa. Patung tu dibalut seperti mayat tapi menggunakan benih kuning hok kasar. Astaghfirullahalazim. Isa terkejut lah bila dia tengok patung gitu. Dia mari terfikir siapalah hok letak patung ni dekat depan rumah dia. Tengah dia duduk perhati patung ni, tiba-tiba Assalamualaikum Isa. Dengarlah suara daripada luar rumah. Isa pun jenguklah tengok. Waalaikumsalam. Oh, Pak Long Hadi. Masuklah. Rupa-rupanya ayah Kak Fia mari. Dia tanyalah Isanya. Dia tanya Kak Fia ada ke sekat sini sebab tak ada rumah dia. Kabar-kabar hilang dia. Jadi Kak Isa pun ayatlah. Kak Fia ni ada duduk kat meja makan. Tengah makan dengan Aisyah. Jadi Pak Long Hadi pun berjalanlah daripada luar pagar rumah tu masuk siapa ke pintu rumah Isa. Pak Long Hadi daripada luar rumah Isa ni, dia rasa pelik ke dah. Dia tengok dalam rumah Isa ni, rasa macam lain macam dah ke. Tapi sebab dia nak cari Kak Fia ni, jadi dia masuklah juga dia. Daripada pagar rumah Isa ni, dia masuk, kemudian sapalah dekat pintu masuk rumah Isa. Masuk dekat pintu masuk ni deh, Pak Long Hadi ni seakan-akan nampak ramah sangat figure Sami hok perut bucik pakai pakaian berwarna kuning. Saiz dia orang bukan normal punya saiz manusia, tapi 2 kali ganda besar daripada manusia biasa. Dan setiap Sami tu dia pakai rata hok macam tasbih gitu, tapi biji-biji dia tu besar-besar yang dia pakai dekat tekuk lah. Dan kedudukan dia orang sedang duduk bersila macam sedang bertafakur gitu. Dia orang ni bukan duduk saja, memang dia orang sedang membaca mantra. Pak Long Hadi boleh nampak dan juga Pak Long Hadi dengar. Bergema siapa ke rumah Isa tu, nak ayaknya banyak tak banyak benda tu dalam rumah Isa.
Walaupun Pak Long Hadi nampak ke adik dalam rumah Isa gitu, Pak Long Hadi tetap masuk sebabnya dia nak ambil Kak Fia ni. Kumpulan sami-sami besar gegasi dalam rumah Isa tu bukan setakat bertafakur membaca mentera gitu dok. Dia orang ni siap ada ketuk alat-alat dia orang tu, ada ke alat pemujaan dia orang tu macam ting gong kau gapo orang panggil. Tapi benda tu lah memang geger sangat dalam rumah Isa tu. Pak Long Hadi ni tetap melangkah masuk dan terus menuju ke arah Kak Fia. Masa ni Isa tak dengar pun benda-benda tu. And dia tak nampak pun benda-benda tu. Cuma dia pelik tengok ke ada gelagak Pak Long Hadi ni masuk dalam rumah dia. Lepas tu macam duduk jeng-jeng menjinjik kaki gitu, duduk ngelok-ngelok benda macam tak siwi tepuh benda gitu lah. Lepas tu Pak Long Hadi ni terus pergi kat Kak Fia. Tu waktu bik kat rumah tak oyak gapo satu dekat Isa. Kecek pun dok, gapo pun dok. Macam ni Isa pelik dah sebabnya tu bukan kebiasaan Pak Long Hadi. Pak Long Hadi ni jenis orang ada-ada lah juga masuk rumah orang gapo-gapo paling tidur sekali pun ambil Kak Fia oyak terima kasih. Paling tidur tu. Tapi kali ni dok Pak Long Hadi ambil Kak Fia, waktu bik derek tu bik. Tok paling tok kecek gapo dengan Isa. Kemudian masuklah waktu malam pula. Malam tu lepas pada makan semaya gapo semua, Isa pun ajarlah anak dia nulis. Tengah-tengah dia duduk mengajar anak dia duduk nulis-nulis ni, tiba-tiba bunyi orang ketuk pintu. Dia dengar lah. Dia berhenti mata. Dengar je. Lepas tu dia macam biar. Dia tak cara sebabnya dia bunyi orang ketuk pintu saja. Tak wisalah. So bagi dia tak payah cara lah. Dia pun sambunglah ngajar balik anak dia duduk nulis ni. Dalam kepala dia memang malah nak cara. So sebab orang tak bagi salah. Lepas tu memang dia kunci dah pagar rumah. Jadi mustahil untuk orang kalau nak masuk dalam rumah dia ketuk pintu. Paling tidak pergi duduk pecek loceng kau pagi salah daripada jauh kau gitu sebenarnya. Ni siapa dia nak ketuk rumah, siapa dia nak ukah pagar dia nya. Okay, jadi awal-awal lagi semula malah nak cara. Lepas tu bunyi ketukan tu tak berhenti. Tak lama lepas pada tu Yvonne ni tubik lah daripada bilik. Yvonne masa tu dia pakai kemaya lagi. Yvonne tubik tu dia pun tanyalah Isa, siapa mari tu? Isa tak jawab. Tapi dia buat isyarat gini. Jadi Yvonne pun pehel lah. Yvonne pun ajak Maira masuk dalam bilik. Masa ni Isa stay lagi dekat luar. Dia dengar lagi ketukan pintu tu ke. Dia pun duduk sebentar. Duduk tu mata senyap. Dan dia pun beranikan diri untuk pergi dekat pintu rumah dia. Pergi dekat pintu rumah dia. Dia letak lingo rapat. Tekuk lingo dia di pintu tu deh. Tekuk tu dia dengar dekat luar rumah dia tu bunyi orang tengah bunyi orang dalam keadaan berbisik tapi tahu orang tu tengah duduk baca mantra. Dan bukan orang sorang. Bunyi ramai-ramai. Macam ramai gila dekat luar rumah Isa tengah bisik membaca mantra dalam bahasa macam bahasa Sia, kejap bahasa Jawa. Macam Isa pun tak boleh nak pastikan bahasa gapo mantra tu. Bila Isa dengar gitu dia pun macam kejut deh. Dia senyap mata. Lepas tu dia tarik nafas kejap. Nak calm down, nak relax tak sewi panik deh. Dia letak pula sekali lagi linga dia. Masa ni senyap dah. Tak bunyi gapo-gapo. So dia pun biarkan pergi dekat meja, ambil cawe dia guna dah tadi tu, pergilah dapur untuk cuci cawe tu. Buka paip, duk basuh cawe dekat sink tu. Tiba-tiba dia berasa macam ada orang depan dia deh. Dia pun tengok depan dia, dekat nelo dia tu, nampak separuh muka orang. Mula-mula ni dia memang tak kejut lah. Tapi dia hairan siapa orang tu. Pasal dalam kepala dia tidak dihantui dengan hantu. Hanya relax gitu, santai walaupun telah diganggu di luar. Dia encounter benda ni banyak dah dalam cerita sebelum-sebelum ni. Jadi dia boleh relax dengan keadaan walaupun dia tengok ada muka orang separuh depan dia. Dia tak gabra, tak mudah panik. Jadi dia perhati. Rupa-rupanya Kak Fia duduk dekat belakang dapur rumah dia.
Lepas tu Isa pun buka lah luah lagi pintu Nelo dia tu lah. Tengok-tengok memang confirm lah Kak Fia. So Isa pun ajak lah Kak Fia masuk. Buka pintu dapur dia. Masuk lah. Masuk. Jadi Kak Fia pun masuk. Isa suruh pergi duduk dekat meja makan. Kemudiannya Isa pun telefon lah ke Pak Long Hadi. Kata Kak Fia ni ada rumah dia deh. Pak Long Hadi ni pun ayat kata Kak Fia ni tak ada dekat rumah. Tahun lepas Isa tak ada bawa perasaan. Memang tak ada orang perasaan pun you tubik. Tengok-tengok pintu rumah tu tergaging buka luah gitu. Rupa-rupanya Kak Fia tak ada dah. Lebih kurang setengah jam selepas pada tu, sapalah Pak Long Hadi dengan Mak Munah ke rumah Isa. Memang dia orang nak mari ambil Kak Fia lah. Bersama dengan dia orang ni ada seorang lagi. Bukan Sarah, tapi abang kepada Kak Fia, iaitu Zahir. Zahir follow lah mak ayah dia ni untuk ambil Kak Fia dia. Puah saya duduk pujuk Kak Fia ni, mari kelik. Kak Fia tak usah kelik. Orang tak nak balik, nak duduk sini. 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 Berkali-kali Kak Fia duduk ulang ayat tu. Macam duduk zikir dengan ayat tu tak. Lama lah kena pujuknya demo ni. Nak suruh balik deh. Alhamdulillah ngelah-ngelah Kak Fia pun okey nak balik deh. Jadi dia orang ni pun minta izin lah dengan Isa dan juga Yvonne. Dan minta maaf juga sebab ganggu malam dia orang ni lah. Jadi berlalulah mereka. Masa ni nak tubik daripada rumah Isa tu, Zahir ni duduk belakang sekali. Depan Zahir ada Kak Fia. Kemudian depan Kak Fia ni ada Pak Long Hadi dengan Mak Munah. Berjalanlah dia orang keluar daripada rumah Isa dan baliklah ke rumah dia orang. Siapa dekat rumah dia orang ni, masuk belakang lah Mak Munah, Pak Long Hadi dengan Kak Fia masuk rumah belakang, kecuali Zahir. Zahir ni gila duduk dekat kursi batu rumah dia. Dekat depan rumah dia ni ada satu kursi batu. Memang hidup lah, boleh kata diduduki. Jadi Zahir duduk situ, isap rokok mata. Bila duduk isap rokok tu, mari mikirlah pasal kakak dia ni. Keadaan kakak dia selama ni okey, tiba-tiba jadi macam gitulah. Bila tu gak tak ada orang nak buat Jadi bila isap rokok, sudah isap rokok tu, doa lah semata untuk kakak dia. Sudah isap rokok, sudah doa ke apa semua tu, dia pun bangun daripada kursi batu tu, gilah dekat satu tangki air pula dah, tangki fiber. Kedudukan tangki fiber tu tak jauh lah daripada tempat kursi batu tu deh. Dalam tangki fiber tu ada ikan toman hok dia igat dekat sungai. Dapatlah 2 ekor besar-besar ikan toman dia nya. Masa tu dalam keadaan gelap, dia tak nampak pun kan. Jadi dia pergi ambil lah ikan kap. Dia sahur ikan kap tu dalam berapa ekor gitu. Cuah lah dalam tangki fiber tu. Kira nak pergi makan ke ikan toman tu deh. Masa dia cubuh ikan kap dalam tangki fiber tu, tak bunyi kau satu. Tak bunyi sambaran daripada ikan toman tu nak makan ikan kap. Tak bunyi air berkocak. Tak bunyi gapo. Senyap aja. Disebabkan tak ada bunyi gapo-gapo tu, dia pun ambil telefon. Kemudian dia pun buka lah flashlight. Suluh lah dia dekat dalam tangki fiber tu deh. Suluh. Tak ada seekor pun ikan rio tu. Tak ada ikan toman. Tak ada. Pelik lah. Hok adanya masa tu, nampak kesan air duduk nitik-nitik duduk. Tah dalam tangki fiber tu. Titisan air saat ni tu macam mari daripada atas bumbung gitu Dia macam pelik lah. Hujan kau hari ni kabar-kabar ada air duduk nitik ni. Dia pun halakan lah torchlight dia tu dekat air nitik tu. Dia follow siapa tah. Ya Allah, masa tu Zahir nampak dia titisan tu mengalir daripada atas tu, dan benda hok menitis ke air tu adalah dia nampak figure satu orang lelaki duduk dalam keadaan terbalik. Kepala duduk bawah, kaki duduk atas. Duduk tergantung daripada bumbung tu sampai ke bawah. Pakaian figura lelaki tu adalah pakaian sami. Mulut lelaki tu sedikit terbuka, dan air hok nitik tu adalah air liu dia hok duk nitik-nitik jatuh ke dalam tangki fiber tu. Zahir tengok tu bukan setakat astagfirullah, memang nepik terus lah dengan keadaan tu. Siapa yo tak terkejut, agak terkebelakang nak gebuh dah dia masa tu. Zahir ni yo nepik derah dak
Jadi Mak Munah dengan Pak Long Hadi dalam rumah ni terkejut lah. Nak tobik lah nak tengok anak jatuh dia ni buat apa nepek dia. Masa dia orang ni duduk bergegas nak melangkah keluar tubik daripada rumah tu, tiba-tiba dia orang ni terdengar macam ada sesuatu bawah meja makan dia orang. Bila dia orang perasan bunyi tu, teruslah dia orang aim bawah meja makan dia. Terkejut Pak Long Hadi bila tengok rupanya Kak Fia hok duduk bawah meja makan, duduk tengah ratah daging metah. Pak Long Hadi pun tak jadi nak pergi dekat Zahir ni. Tengok Kak Fia gini ni. Pergi tuju ke Kak Fia dulu, erik tangan waktu tubik ni. Waktu tubik Kak Fia daripada bawah meja tu dia. Bila Pak Long Hadi nak erik tangan Kak Fia tu keluar daripada meja makan tu dia, tiba-tiba Kak Fia tu rentak macam gitu. Jatuhlah Pak Long Hadi ni. Dengan keadaan kalut gitu, jatuhnya tersungkurnya Pak Long Hadi tu dengan kuat agaklah jatuh atas latar tu dia. Betul lah, nasib baiklah Zahir tu je nepek derah. Bukan setakat menangkap perhatian Pak Long Hadi dengan Mak Munah je. Jiran-jiran hok berdekatan rumah dia orang ni pun dengar hok Zahir nepek tu. Jadi jiran-jiran ni mari nak tengok lah apa nama dia. Mari tu bila dia orang perasan Pak Long Hadi jatuh tersungkur dekat atas latar tu. Astaghfirullahalazim, Hadi. Jiran-jiran hok mari pula nasib baik bukan mari sore, mari beberapa orang. Jadi gak hok nampak Pak Long Hadi duduk ner atas latar ni, tolonglah Pak Long Hadi. Akak-akak Pak Long Hadi tu, ya Allah, darah leceh dah muka. Jadi gak adalah hok tolong Pak Long Hadi ni lak-lak muka dengan towel dengan tisu gitulah nak lak darah ni dia. Lepas tu beberapa orang lagi pergi tolong Mak Munah hok terkejut tenganga ni. Dan juga gilah dekat Zahir, tanyalah apa ni keadaan gini ni. Selepas keadaan mula terkawal balik, lepas tu Pak Long Hadi pun tanyalah Mak Munah, mana Safia? Mak Munah geleng kepala ya. Tapi pada masa tu Pak Long Hadi boleh agak dah Safia ni gimana. Masa Isa tengah santai-santai, masa ni nak menuju ke waktu nak tidur dah sebenarnya, tapi tak masuk lagi, duduk relax-relax lagi kan. Lepas tu tiba-tiba bunyi ketukan dekat pintu rumah Isa. Tanpa fikir panjang, Isa pun nak pergi buka lah. Buka tu tak ada nak kejut lagi, tiba-tiba dia nampak Kak Fia meluru masuk dalam rumah dia. Masuk gitu je. Isa pun terus panggil Yvonne deh. Masa ni Yvonne tubik tu dia tengok lah, siapa yang mari dok. Dia tengok rupanya Kak Fia. Jadi Yvonne pun terus pergi dapur buat air. Mari dekat Kak Fia, layalah Kak Fia. Wilah minum air ke apa semua. Selepas 15 minit gitu, Yvonne pun tinggal Kak Fia dekat meja makan tu. Dia pun masuk dapur mula. Sebabnya dia nak prepare lauk. Tak masuk lagi nak prepare lauk untuk dia masuk esok. Lebih kurang 10 minit Yvonne duduk prepare kat dapur tu buat kerja kan. Dia pun perasan lah Isa ni pergi masuk bilik air. Bilik air hok duduk dekat bahagian dapur. Lebih kurang 15 minit gitu, Isa ni tak tubik-tubik lagi daripada tandah tu, daripada bilik air. Jadi pelik lah Yvonne ni. Buat gapo lama-lama nak ke 15 minit tak tubik lagi. Dah lah tak tubik. Lepas tu bunyi air duk mencurah-curah. Bunyi air lipoh dalam bilik air. Jadi guys, Yvonne ni pelik. Dia pergilah dekat bilik air tu, ketuk pintu. Ketuk-ketuk pintu, panggil-panggil Isa, tak jawab. Tak ada orang buka pintu. Yvonne pun tolak kohor-kohor pintu tandah tu. Tengok-tengok tak ada orang. Yvonne ni dia terkejut bukan sebab tak ada orang dalam bilik air. Tu memang dia terkejut lah. Tapi hok lagi buat dia terkejut adalah disebabkan ada tangan hok cocok pinggir dia. Dia pun terus pergi paling ke belakang. Tengok-tengok Isa punya. Isa daripada tak tahu daripada mana-mana, tapi bukan daripada bilik air tu. Gak Yvonne bila lagu tu naling ketai. Lepas tu Isa bertanya, kenapa ni sayang? Dia tengoklah bini dia ni warna nampak naling pucat gitu ke. Tak ada apa-apa. Yvonne jawab gitu je. Tapi dia dah lah keadaan memang ketar masa tu. Lepas tu Isa pun jelaskan dekat Yvonne, dia ni saat ni pergi jumpa dengan Pak Long Hadi kat luar rumah pasal Pak Long Hadi mari nak ambil Kak Fia. Isa pun meneruskan perbualan dengan Yvonne lah. Dia tanya, sayang nak masak apa ni? Tangan dia ni bila-bila tu pergilah pinggir. Pinggir hok duduk tengah tutup satu baldi. Dari tu ada ikan keli lah. Lepas tu Yvonne pun jawab lah, nak masak keli sambal. Lepas tu
Isa ke saat ni dia pergi pinggir tu. Macam kita terbalik ke pinggir pak gitu tutup ikan tu. Isa pergi lah. Akak tengok tu bila Yvonne jawab nak masuk keli sambar tu. Isa tak kata gapo, dia senyap. Mata dia terpaku tengok ikan keli dalam beseng tu. Di mata Isa tu bukan ikan keli. Tapi gapo dia nampak adalah macam anak ular yang telah disiang-siangkan. Bila dia tengok benda gitu, dia mari rasa loyo dah. Tekuk dia rasa pelik dah. Mual gitu. Memang nak muntah rasa dia. Ya teh. Tapi last muntah. Muntah tu tubiklah segala apa dalam perut dia ni jatuh ke lantai. Bila Isa duk muntah gitu, Yvonne pun kelak kabuk lah. Dia ambil beldi nak tadah Isa muntah ni deh. Lepas tu bila-bila tu ambil ngemuk nak mok gapo telah dimuntahkan tu. Bila-bila tu kak Yvonne bertanya lah, kenapa abang ni? Lepas tu Isa ni bau-bau settle muntah ni tak jawab lagi lempar lah. Memang dia pucat dah masa tu. Rasa tak okey sangat dah dengan perut. Rasa goloknya geli dah tengok gapo dalam beseng tu. Isa ni mari jadi rasa pening gitu. Dia pun duduk nyandar dekat dinding gitulah. Sudah Yvonne settle lak-lak muntah Isa tu, dia pun papah lah Isa masuk ke bilik. Dekat bilik ni Yvonne pun baring ke Isa. Tapi Isa pun macam nak baring tu ia duduklah atas riba bini dia ni. Pala ia duduk atas riba Yvonne ni. Kemudian Yvonne pun letaklah sapu minyak-minyak angin dia. Boleh kata siapa ke suku botol dah duduk sapu minyak angin. Nak royaknya Isa ni duduk dalam keadaan muat tak hilang deh. Ngelah-ngelah Isa pun terlena. Lebih kurang pukul 5 pagi gitu Isa terjaga lah daripada tidur dia. Dia bangun-bangun, dia tersedar tu, dia tengok bini dia tengah tidur belah-belah sel. Kira Isa duduk kepala dia duduk kat ribaan Yvonne lah daripada semalam lagi nya. Lepas tu dia pun bangun slow-slow tu. Terus kita dah sebab dia nak pergi mandi lah. Nak mandi, nak ambil air semaya ke apa. Tapi Isa ni dia ada nyakit glaukoma belah mata kiri dia. Jadi dia tak boleh nak cepat-cepat gitu. Pakat pergi dengan slowly, layar-layar gitulah. Sudah mandi ke apa semua, ajaklah Yvonne untuk maya jemaah. Sudah semaya gitu gini. Tengok-tengok dekat pukul 7 pagi gitu dok. Jadi Yvonne pun pergi prepare lah breakfast. Dia orang masa tu breakfast makan kacang pau merah. Pandai Yvonne ni, macam-macam boleh buat. Kacang pau tu bukan beli. Yvonne buat kira macam frozen lah. Dia buat malas. Lepas tu dia boleh peti. Pagi ni goreng. Jadi duduk makan-makan buah-buah apa santai-santai tu. Dalam pukul 8.30 pagi gitu bunyilah kereta masuk ke halaman rumah. Dari kereta tu nampaklah satu susuk seorang wanita keluar daripada kenderaan tersebut memakai baju t-shirt berseluar jeans. Acu! Jerit Myra, anak Isa ni panggil mak studio, iaitu Gracie lah, adik Yvonne ni. Katanya Isa supaya untuk jumpa lama dah. Padahal maring baru jumpa. Boleh kata Gracie ni mari kerik jugalah rumah Isa ni. Lepas tu Gracie pun tubiklah pergilah anak saudara kesayangnya dia ni. Masuk dalam rumah, olahlah plastik supik makan ni kepada Isa dan juga Yvonne. Jemput makan abang Isa, katanya Gracie dalam pelak Cina. Ingat Gracie ni Kelantan juga benar kalau you kecek Kelantan power lagi tak bunyi dah pelak Cina dah kecek Kelantan ni. Lepas tu Isa pun buka lah. Tengok makanan tu. Fuyo, nasi belauk, lauk ikan tongkol. Orang Kelantan panggil ikan ayo. Apa lagi? Makan lah pula dia. Isa ni macam Kelantan dia juga. Lepas pada makan kuih, breakfast dengan nasi. Wajib nasi di pagi hari. Makan. Sudah tu gak 2 KJM masing-masing tu. Sapalah tengah hari pula. Pada waktu tengah hari tu, tiba-tiba datanglah orang lain pula. Iaitu tetamu regular. Iaitu
Pak Long Hadi, Mak Munah dan juga Kak Fia. Lepas tu Isa Ivan ni pun jemput lah dia orang masuk gapo dia. Pak Long Hadi ni pun kata lah, maaf lah ganggu semua, tapi nak royaknya Kak Fia ni beri benar mari rumah Isa. Celek mata nak mari rumah Isa. Kalau orang tak layak gak dia mari sendiri. Jadi gak pagi pula tengah hari ni Kak Fia duduk royak nak pergi rumah Isa, dengan Yvonne. Jadi gak Pak Long Hadi dengan Mak Munah ni bawa lah mari tu gak lah. Gapo lagi macam ni noyak tadi lah Kak Fia ni dia mari nak makan, nak duduk dengan Nemoni ni. Belai-belai duk buah gak. Pak Long Hadi ni pun holo lah duit kertas 50 ya. 2 keping ko Isa. Mula-mula Isa ni macam nolak lah juga. Nak buat gapo ke? Tolak tak apa. Tapi gak Pak Long Hadi kata, ni duit untuk buat makan Kak Fia lah. Moga duduk mari sini semua dia duduk makan gitu gini. Lepas tu nak. Jadi gak Isa pun ambil je lah deh. Dah orang-orang dah. Lagipun untuk Kak Fia, bukan untuk dia orang. Kalau untuk dia orang memang tak suruh gapo pun. Tak ada nak ambil, tak ada niat nak ambil pitih ko gapo pun. Isa dengan Ivan ni pun jemput lah makan ke. Makan kacang pau merah yang Yvonne buat semalam tu. Jadi dia orang ni pun makan. Mak Munah kata sedap molek lah kacang pau merah yang Yvonne buat. Ini pun berasa selio juga bunyi kacang pau merah ni. Kacang pau merah. Aku ni tak ada lagi kecek terbalik. Pau kacang merah. Ya Allah subhanallah. Pau kacang merah. Awak bukan kacang pau merah. Sorry deh. Tak perasa pula terbalik kecek. Tapi Nini yakin mesti sedap. Original ke? Memang kepakaran mereka untuk buat kacang pau. Kacang pau lagi aku. Roti pau kacang merah. Ya Allah ya Tuhanku. Cepat kau cerita, masuklah petai tu. Gracie ni gilah main dengan anak dara dia dekat gazebo. Gazebo tu berada di belakang rumah Isa. Duduk situ bela-bela layan anak saudara dia ni, tiba-tiba Gracie ni rasa macam ada benda melintah tepi dia. Dah lah dia orang ni duduk 2 orang tu je. Gracie ni pula nakut dah. Jadi bila lagu tu tak tunggu lama lah, dia pun terus tarik tangan Maira masuk dalam rumah. Masa dia duduk dalam rumah tu kan, dia dengar bunyi suara orang duduk ngilah dekat pokok sukun luar kawasan rumah Isa. Dan pokok sukun tu berada dekat kawasan gazebo tu lah. Jadi dia pun macam naling dia. Takut dia habis belu rumah ni. Bila-bila tu duduk ita. Kejut dia. Ada orang mari setuh bahu dia. Tengok-tengok rupanya Yvonne. Yvonne pun tanyalah Gracie, buat apa duduk tengok ita-ita luar rumah gitu. Jadi Gracie pun ceritalah gapo jadi kepada dia orang. Malam tu lepas pada Isa balik daripada semaya Isa dekat masjid, dia pun masuk dari rumah, tutup pintu, guling lah baring dekat atas sofa. Bila-bila netek ni muka duk ngadak siling dia, tengok kipas. Khabar-khabar raik je nerot. Tak khabar apa. Isa terkejut bila dia bunyi pintu rumah dia diketuk dengan kuat. Lepas tu tak bunyi dah ketuk tu, tapi dia dengar lah orang duduk bual luar rumah. Bunyi suara Gracie dengan Yvonne duduk kecek lah luar rumah tu. Jadi Isa fikir mungkin dua beradik ni bawa kelik daripada shopping lah tu. Isa pun pikah lah bangun daripada sofa tu, terus pergi pintu. Buka pintu, tengok-tengok, tak ada orang. Tak ada pun kelibat Gracie dengan Yvonne. Jadi dia pun keluar lah daripada pintu rumah dia, pergilah ke dekat beranda. Dekat beranda ni, dia pun duduk ita-ita lah. Ita kiri kanan nak pastikan memang tak ada orang. Yes, memang tak ada orang pun. Jadi Isa pun masuklah semula. Masuk semula, tutup pintu. Baru je dia tutup pintu, tiba-tiba dia bunyi pintu pagar. Pintu pagar buka. Lepas tu bunyi kereta masuk. Dia pun pintu tu dia tutup dah lah. Nak buka balik. Baru pula tombol pintu nak buka balik nak tengok. Sebab dia yakin sangat tu bunyi pagar rumah dia dan bunyi kereta masuk. Dia mikir Gracie dengan Yvonne kali ni betul-betul baru balik lah kan. Baru pula nak pula tombol pintu tu. Abang, nak pergi mana? Paling-paling Yvonne baru tubik daripada bilik dengan Gracie. Bila-bila tu Gracie duduk dukung Maira. Isa bila dia tengok dan ditegur oleh bini dia macam bingung Mari dah lepas lah otak dia.
Tadi bunyi suara siapa luar? Bunyi kereta siapa? Siapa duduk kecek luar tu? Siapa masuk dalam rumah, pekarangan rumah dia Dia macam bingung gitu. Lepas tu Ivan bertanya lagi, abang, nak pergi mana tu? Sebabnya masa tu Isa ni dalam berpakaian lengkap dengan baju Melayu, dengan sokok ke apa lah. Lepas tu Isa pun macam tersentak daripada kebingungan tu. Dia pun yaklah kau Ivan ni kata tak ada nak pergi mana-mana pun, nak pergi tutup pagar je. Dia pun tubik, buka pintu tu tubik pergi, memang betul gitu tubik luar gitulah, meninggalkan Ivan, Gracie dan juga Myra tu. Dekat meja makan rumah Isa ni terhidanglah lauk pauk yang sangat menyelerakan. Ada ikan keli goreng sambal, ada masak lemak kubis, ada ikan kering, sambal belacan, lepas tu ular, macam-macam jenis ular, termasuklah macam ular kaca botol gitu. Dekat belakang rumah Isa ni sengeling tanya ular. Adalah ular kaca botol, ular raja, beberapa lagi lah ular-ular lain. Sebabnya Ivan ni berehi sangat makan ular. Standard lah orang Kelantan, berehi makan ular, cicoh budu ke, cicoh sambal belacan ke. Jadi kak Isa tanya mudah-mudah, nak makan kak tinggal petik je lah, tak kena pergi susah-susah pergi pasal nyari ular tu lah. Selangor KL ni payah sikit nak nyari ular deh. So dia orang ni pun beramai-ramai makan lah malam tu. Isa, Ivan, Gracie juga Myra makan, duduk makan, sudah makan tu kak. Gracie pun masuklah dapur nak basuh pinggan ni. Lepas sudah basuh pinggan gapo, lepas tu ambil air. Masa tu Gracie duduk sore dapur dia. Dia duduk tengah-tengah minum air tu kak. Tiba-tiba Gracie nampak gapo hok Pak Long Hadi nampak dalam rumah Isa, iaitu Sami. Sami tu duduk dalam keadaan yang sama, duduk bersila macam bertafakur, pakaian yang sama sebiji dengan Pak Long Hadi nampak. Pakaian kuning, pakai tasbih dan saiz dia 2 kali ganda besar daripada manusia normal. Bila Gracie nampak gitu, dia pun nepik lagi. Jadi Ivan, Isa dan juga Myra ni kejut bila Gracie nepik dapur. Dia orang ni pun derah-derah lagi tengok Gracie. Sambil-sambil tu dia orang pun tenaikanlah Gracie ni. Isa, Ivan sendiri ni tak nampak pun. Sami tu tak rajin nampak pun. Orang lain duk nampak dekat rumah dia. Manakala dekat rumah Pak Long Hadi pula terjadi juga sesuatu pada malam tersebut. Macam biasa aktiviti malam dia orang ni, Pak Long Hadi ni duduk ngelak motosikal klasik dia. Dia ada Vespa sebutir dekat rumah dia. Saya tu gak boleh kata tiap-tiap malam duduk membelai, jaga molek lah Vespanya. Lepas tu Mak Nah pula duduk tengah dekat-dekat dengan Pak Long Hadi tu, tengah duduk irih kerek, kakung, nak buat cekodok. Nah, kau ingat tak motor ni nah? Tanya Pak Long Hadi bila-bila duduk gosok motor dia tu. Niat nak gorah lah bila-bila buang dengan bini dia ke? Ingat sangat. Mak Munah pula jawab bila-bila duduk kerak kerek dengan kakung tu. Tak ingat apa-apa. Mak Munah ni dia kata, motor tu lah jasanya. Jasa gapo? Dia dengan Pak Long Hadi pernah tersembeh masuk pada pagi jasa motor tu lah. Esok nak buat cekodok sayur ke nah? Belajarlah buat cakoy, buat pau kacang merah tu dengan bini Isa. Baiklah. Pendek je Mak Munah jawab. Mak! Jerita daripada dalam rumah tu bunyi suara Zahir nepik panggil mak dia. Gak Pak Long Hadi dengan Mak Munah ni terkejut lah dok. Derah Pak Long Hadi bangun daripada tempat dia duduk cuci motor tu. Gagi. Sepak pula beseng hok Mak Munah tengah duduk koyok sayur-sayur ni. Sepak tu gak berterabu habis. Tapi gak tak cara dah tinggal ngegeh tu ya. Mak Munah dengan Pak Long Hadi pun terus masuk dalam rumah. Kejut lah. Moga bunyi Zahir nepik ni deh. Masuk-masuk dalam rumah. Dia tengoklah Zahir duk tunjuk-tunjuk bawah meja makan. Rupa-rupanya Kak Fia buat sekali lagi. Kak Fia duduk makan ikan pula kali ni. Kali ni ikan metoh. And penuh darah. Dekat tangan Kak Fia, kat mulut ni comok habis darah-darah ikan tu. Jadi tak boleh nak buat apa dah. Pak Long Hadi pun ambil lah. Tarik selur-selur Kak Fia dengan Mak Munah ni lah. Bawa pergi tandah. Bawa pergi tandah tu kat jiru-jiru. Nak cuci lah gapuk yang makan ni. Gitu gini deh. Masa duduk tengah mandi Kak Fia ni duduk dalam keadaan macam Tok Sami. Duduk betul-betul selo lah. Tapi muka Kak Fia masa tu
Walaupun dalam keadaan gitu, dia duduk dalam keadaan tersenyum sinis gitu. Sengih je. Dalam masa yang sama nampak macam dia kebingungan. Lepas tu Mak Munah pun jeruh lah. Jeruh duduk tengah-tengah man dia ke. Kak Fia hok duduk dalam keadaan bersila tu. Bukan setakat gitu lepas pada dia senyum ke apa semua tu, dia pun start lah. Mulut dia ni ibarat bertafakur duduk baca mentera. Macam Tok Saming duduk baca-baca tak berhenti kecek gitu Setiap kali air kena jeruh di badan dia, setiap kali tu lah dia layu selamat tu gitu. Isa. Pagi tu dengar suara Pak Long Hadi duduk laung panggil dekat luar rumah ni. Masa tu embun dekat rupuk pun tak ada kering lagi. Noyaknya pagi sangat masa tu Pak Long Hadi pergi rumah Isa. Kebetulan pula masa tu Yvonne ni baru nak tubik gigi kerja. Bila Pak Long Hadi nampak Yvonne ni tubik luar rumah nak pergi kerja tu, dia pun terus hoyak ke Yvonne. Kau panggil Isa keluar sekarang. Memang Yvonne masa tu kejut lah Pagi-pagi mari duduk nepik depan rumah orang dia. Tapi nasib baiklah pertelingkahan tu tak ngerik, tak ada panjang. Sebabnya Pak Hamid lalu. Pak Hamid ni adalah abang kepada Pak Long Hadi. Jadi Pak Hamid ni duduk dekat dengan rumah Isa ni. Jadi dia tengok abang dia ni duduk nepik-nepik depan rumah Isa. Dia pun panggil lah abang dia, kata relax lah, pagi-pagi buta duduk nepik rumah orang ni dia. Jadi dia pun tenangkan abang dia, ajak lah pergi minum kedai kopi Meta. Kebetulan ada pula kedai kopi dekat-dekat kawasan tu tak jauh mana lah. Ereklah dia abang dia ni ke kedai kopi tersebut. Dekat kedai kopi tu buahlah Pak Long Hadi dengan Pak Hamid ni. Pak Hamid ni tanyalah Pak Long Hadi, gapo kes ni siapa jadi nak balas dengan Isa ni dia. Pak Long Hadi ceritalah gapo terjadi kepada Kak Fia ni. Dia boleh nak kata ko Isa buat sebabnya dia nampak benda tu dekat rumah Isa juga. And then anak dia sendiri duduk dalam keadaan macam Tok Saming. Lepas tu gitulah cerita dia apa-apa baik ko Pak Long Hadi ni. Ko Pak Hamid ni. Lepas tu Pak Hamid pun royak. Kau tak boleh tuduh dia loh. Pak Hamid ni senyap. Masa cetung gitu. Kalau bukan dia, siapa lagi, Mik? Tiap kali Fia pergi rumah dia, elok je si Fia tu. Mungkin ada khilafnya ni loh. Khilaf apanya? Marah Pak Long Hadi masa tu. Siap dengan katok-katok meja. Memang nak marah sungguh ko Isa. Sebab memang dia rasa Isa punca semua ni. Tengah siap dia duduk rancak buah-buah duduk tengah kecek han ni. Tiba-tiba ada orang mari japuk. Pak Ngah, ada nampak mak? Marilah seorang gadis yang bernama Sarah. Sarah ni anak dara set dia. Bila-bila tu kat Sarah boleh tanya tu, Allah tanyalah saling ngepok dara dia ni dengan Pak Ngah dengan Pak Long ni. Lepas tu dia ni pun jawab lah, tak ada nampak pun. Tak nampak lepas lagi tu tak. Lepas tu Sarah pun kata, tak apalah kalau gitu dia nak pergi lah, nak nyari mak dia ni tak tahu duduk mana. Jadi sebelum Sarah pergi tu Pak Hamid pun holo lah. Sarah ambil ni, holo kuih dalam plastik gitu. Dalam plastik tu ada pulut panggil lah. Jadi Sarah pun terima kasih and then Sarah pun tinggal lah dia orang berdua. And then dia orang berdua ni pun macam no ending lah conversation. Tak usah dah sambung pagi tu, cukup lah habis ais cawe dah. Jadi Pak Hamid pun minta lah diri untuk balik. Aku balik dulu long. Pak Long Hadi pun angguk lah, kira tanda pehel lah. And dia pun macam tidaklah semarah tadi. Nampak relax dah, boleh calm down dah. Walaupun masih lagi rasa tak puas hati dengan Isa. Pada petang tu Mak Nah pun marilah rumah Isa. Dia mari nak minta maaf lah dengan kelakuan suaminya pagi tak ada tu. Mari nak balas dengan Isa ni. Lepas tu Isa beres lah, tak apa dah. Sudah buat sikit tu Mak Nah pun, Mak Munah ni minta izin dengan Isa nak minta ulai lah sikit. Yang nak kaca botol dengan timun baby. Jadi Isa pun kata gilah petiknya. Duk tengah metik ulai tu, tiba-tiba Mak Nah ni disapa oleh seseorang. Maklum, Mak Munah ni pun paling lah tengok. Rupanya anak saudara dia, Sarah. Dari mana nak ke mana? Sarah ni tak jawab. Dia just tunjuk ke arah atas pokok sukun. Maksud dia benarnya bukan nak tunjuk pokok sukun tu. Nak pergi kono lah, macam gitulah nak oyak ke.
Jadi kak Mak Munah ni tak ada mikir apa-apa lah. Sudah petik gapo ule-ule hok dia nak kak, baliklah dia nyo. Sarah saat ni pun hok dulu lalu pun tidaklah kecek gapo pun. Terus mencari lah mak dia, tak jumpa lagi. Daripada pagi tadi siapa ke petai dah. Tak jumpa, tak tahu mana mak dia. Sarah ni lepas pada singgah dekat rumah Isa sekejap tu tegur maklum dia ni, teruslah lagi mencari mak dia. Setelah sekian lama merata dah cari dekat kampung tu, ngelah jumpa lah mak dia. Rupa-rupanya duduk dekat tepi satu kedai makan ni. Mak, dah lah mak. Bila-bila tu dia duduk pakai baju ke mak dia. Orang hok dekat-dekat kedai makan tu ramai lah hok lagi. Tak selesa, takut pun ada bila tengok keadaan mak Sarah ni. Masa tu mak Sarah ni tak pakai baju tahu tak. Duduk lanje dekat kedai makan. Sarah ni bukan tak kurung mak dia, tapi setiap kali kurung mak dia reti nak lagi. Memang reti nak buka pintu sendiri gapo gitu gini, tubik daripada rumah. Kalau bui obat penenek tak jadi gini benarnya, tapi tak kena bui obat penenek seumur ke. Sialah kau mak dia. Jadi kadang-kadang tu ya biarlah mak dia duduk mengabai dalam rumah pun. Tapi masalah tu lah, tak bui obat penenek, kabar-kabar gaib. Ile tubik tak tahu pergi mana. Pernah sekali tu orang kampung ni jumpa mak dia duduk jalan dekat pekan tu. Duduk jalan kat pekan tu sahah, tapi ringnya tak pakai baju. Masya Allah, subhanallah. Siye molek lah. Duduk jalan tu kabar-kabar Sarah pun dengar lah orang telefon dia kata mak dia duduk jalan ni. Duduk dengan tak pakai baju, gimari kat pekan. Sarah ni pun macam mati akar dah, tak tahu nak buat gana. Mana nak urus mak dia, mana lagi nak buat kerja, nak cari nafkah, nak makan minum ke apa semua ni. Tapi nasib baiklah juga Sarah ni, walaupun keadaan mak dia lagu tu, ia mampu lagi tersenyum, buat macam hidup macam biasalah. Masa Sarah jumpa mak dia dekat pinggir kedai makan ni, time tu nak menjelang maghrib dah lah. Memang gelap dah, senja hari. Jadi sudah ia pakai baju tu kat pujuk tu lah. Pujuk mak dia mainlah kelik dah. Payah juga nak kelik tu. Moga tak berapa nak sahara mana. Jadi akhirnya berjayalah untuk pujuk mak dia pulang. Dia pun pulanglah ke rumah. Siapa dekat rumah tu kak, dia mandi, sisir rambut, pakai baju syam-syam, pakai bedak lah. Ibarat supaya dia jaga budak-budak. Begitulah kehidupan Sarah. Malam tu macam biasa, Isa, Yvonne, Gracie dan juga Myra tengah makan malam dekat meja makan. Isa tanyalah, siapa yang masak ni? Gracie jawab, Kak Yvonne. Lepas tu dia pun makan lah. Makan santai-santai, sedang makan nasi sedap-sedap ni. Tiba-tiba pintu rumah Isa bunyi macam kena goncang. Dia goncang bersilih ganti pula dengan bunyi angin ribut. Angin kuat dekat luar. Bunyi guguk. Bersilih gantilah bunyi angin dengan digoncang pintu tu. Jadi bila keadaan tu tiba-tiba berlaku, takutlah berlakunya. Nok si Myra kecil ni teruh pergi dekat ucu dia. Dalam keadaan terkejut dan ketakutan tu, tiba-tiba dengan tidak semena-mena, keadaan sunyi, sepi. Sunyi. Siapa tak bunyi gapo-gapo, tak bunyi pintu, tak bunyi angin, tapi bunyi nafas dia orang sendiri. Nak oyak sunyi tak sunyinya. Tiba-tiba selepas beberapa detik kesunyian tu, bunyi pula macam orang duduk baca mantra. Macam Tok Sami duduk baca mantra dekat luar rumah Isa. Bunyi tu supaya Sami sedang bertafakur. Diiringi dengan bunyi muzik dia tu, dengan alat-alat dia ketuk gong tu, tung. Bunyi yang sama macam Isa pernah dengar baru ni masa dia tekap telinga dia tu kan. Bunyi gitulah. Isa bila dengar gitu, dan kali ni dia bukan bunyi bisik tau tak, bunyi jelas. Anak dia, bini dia, adik ipar dia ni dengar belakang gapo terjadi. Dia jadi takut dah. Dia pun terus telefon Pak Hamid, sebab Pak Hamid ke jiran dia dekat je. Jadi dia hoyak ke Pak Hamid, dia minta tolong suruh Pak Hamid mari tengok dah. Lebih kurang 15 minit gitu bunyi, Assalamualaikum.
Tak ada habis lagi ayat Pak Hamid. Baru asal lah tu. Isa pun terus buka pintu. Buka pintu dia tengok tak ada siapa kecuali Pak Hamid dengan anak dia je. Manakala dekat rumah Pak Along Hadi pula terjadi benda sama macam rumah Isa. Bunyi Tok Sami duduk bertafakur, bunyi alat pemuja bunyi semua-semua benda tu. Memang Pak Along Hadi Mak Munah dengar. Tapi hak hardcore laginya bukan setakat bunyi gitu je. Ditambah dengan keadaan Kak Fia hak tengah meracau, tak tahu gapo ni, macam kerasuke. Kak Fia ni bertingkah laku macam harimau tau dok. Duduk ngakuk patut tapi at the same time jadi peberuk pun ada. Duk lopak. Ngakuk lopak gedung-gedung atas sofa. Duk lopak atas meja habis berterabur sofa tu tak payah siapa-siapa koyok nak royaknya. Ikan keli goreng sambal, sayur kubis masuk lemak, ikan masing sambal belacan. Lepas tu ulai macam kacang botol. Ikan keli goreng sambal, kubis masuk lemak, ikan masing sambal belacan, ulai. 5. Okey, mula. Dekat meja makan rumah Isa ni sudah terhidang makanan yang amat menyelerakan, iaitu ikan keli sambal goreng. Ikan keli sambal goreng pula dah. Ikan keli goreng sambal. Esok nak buat cekodok sayur ke nah? Belajarlah buat cakoi, buat pau kacang merah tu dengan bini Isa. Baiklah. Pendek je Mak Munah jawab. Mak! Bunyi Zahir nepik. Mak Munah dengan Pak Along pula dah aku ni.